أمي وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, sahkah nikah seorang perempuan yang mana dia tahu lelaki pilihannya itu anak luar nikah? Jadi soalan pertama pagi ni, seorang wanita dia nak kahwin, tiba-tiba lelaki pasangan dia tu anak luar nikah. Jadi sah ke tak? Dia nak tanya nikah dia sah tak kayak gini. Sebab dia tanya gini pasal dia orang kata anak luar nikah tak lin nikah. Dia ni banyak ngaruk-ngaruk. Sebab tu tujuan kita belajar. Tapi nak belajar tu kena ikhlas. Sebab ramai orang belajar ada kok tak ikhlas. Bila tak ikhlas, kita jumpa guru yang menyesatkan kita. Faham? Sebab tu orang ngaji dah dengar, tapi hak tukang ngajar ngaruk. Faham? Masalah kadang-kadang ulama' tak kata pun jadi kata boleh. Ulama' kata tak boleh, dia kata boleh. Ulama' kata boleh, dia kata tak boleh. Padahal kita dengar dah. Apa jadi gitu? Kerana firman Allah Ta'ala, al-khabisat lil-khabisin wal-khabisun lil-khabisat. Orang yang tidak baik, gunya tidak baik. Jadi kalau hati kita tidak baik, kita nak pergi belajar agama, kita akan belajar dengan guru yang tidak baik. Lepas tu niat kena betul. Banyak dalam bab-bab fiqh ni mengaruk mengabang kali. Baru ni seorang ustazah yang popular dalam TV. Tak payah sebut nama lah. Dia kata siapa yang nikah dengan perempuan yang hamil daripada zina tak sah nikah. Dan berzina seumur hidup. Anak yang lahir anak haram belaka. Nampak? Padahal ulama-ulama Syafi'i muktamad mengatakan sah nikah. Perempuan yang berzina patut mengandung ada anak dalam perut. Nikah dengan seseorang lah. Nikah tu ada anak dalam perut, faham tak? Orang panggil pengantin perut besar. Hukumnya sah nikah. Cuma anak dalam kandungan je bin mak. Anak-anak hak lain bin ayah tu lah. Mari ustazah hak popular dalam TV ni tak sah nikah, berzina seumur hidup. Padahal jelas menyalahi ulama-ulama. Jadi situ kata ngajar dah, tapi menyesatkan orang ramai. Tapi dah dia jenis keluar dalam TV, orang pakai dia. Faham? Kita hak ngajar surah rimbung apa dia nak pakai. Nampak tak? Dia cayang je. Nak keluar TV dah. Itu salah satu contoh. Seorang doktor PhD berpangkat senator, dia kata keluar mazi kena mandi junub. Nampak? Orang pakai lah, orang bodoh pakai dia, duduk dengar dia. Jadi orang dalam TV sama duduk berbicara dengan dia sama. Keluar mazi kena mandi junub. Padahal tak wajib mandi junub, kena basuh yang ambil wuduk. Ni kata. Jadi hari ni soalan pertama, orang lelaki ni pula bakal suami anak zina. Faham? Jadi ada juga orang cakap tak sah nikah dengan anak zina. Sebab tu dia tanya. Maka jawabnya, pernikahan dengan pasangan luar nikah tidak ada halangan. Perkahwinan mereka sah jika ada wali yang menikahkannya. Mereka yang dilahirkan di luar nikah tidak terlibat dengan dosa. Mereka tidak diboleh dipersalahkan. Sebaliknya ibunya dan lelaki yang tidak bertanggungjawab itulah yang bersalah dan berdosa. Anak luar nikah itu pula hendaklah dikawal dengan iman dan ilmu agama, supaya tidak terjebak kepada dosa besar yang sama apabila dewasa kelak. Lelaki yang dilahirkan luar nikah boleh kahwin dengan perempuan yang dilahirkan secara halal, asalkan dinikahi atau dipersetujui oleh walinya. Begitu juga kalau lelaki nak berkahwin dengan perempuan luar nikah, mereka juga perlu kepada wali. Cuma walinya perempuan luar nikah adalah wali hakim.
Berdasarkan hukum yang disebutkan itu, maka bolehlah pasangan itu berkahwin. Jelas dah jawab.